warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kawan-kawan. Hari ini ada tugasan untuk pergi ke Odison. So ni semuanya tak planning, semuanya tak plan. Nak pergi ada satu tempat ni. So daripada JB turun ke PD hari ni. Mula seorang, memang tak ajak siapa-siapa. Minta maaf kepada kawan-kawan yang tengok video ni. Nanti cakap ride tak ajak. Ini bukan ride, ini ada tujuan. Sekejap habis kat PD, lepas tu kita terus balik. Tadi kita gerak pukul 10. Sebenarnya nak pergi seorang. Korang pun jalan je pasal dah janji. Tapi malam tadi chat dengan Amy terus kata okay on, dia nak follow. Dia kata follow, okey lah. Dia cakap okey je. Kita takut menyusahkan dia ke apa kan. So kalau kita pergi seorang pun insyaAllah tak ada apa-apa, boleh. Kita takut menyusahkan sahabat-sahabat kita. Tapi dia on, dia nak pulas katanya. Dia kata lama tak pulas kat highway. So kita set pukul 10. Sekarang pukul 12.30. Masih lagi di Pagoh. Lagi 1 jam setengah kita sampai ke PD. So Amy memang steady lah. Amy kat belakang, dia memang steady. Bawa handmade gulu gila. Ini hujan. Masalah juga. Tapi hujan dia tu hujan renyai. Hujan nanti satu tempat panas. Tapi tak panas lah, macam gini lah suasana. Alhamdulillah, syukur. Macam gini kalau ride pun lagi best. Tak terlalu panas kan. Kalau ride tak hujan, bukan ride namanya. Mesti kena hujan, mesti berpanas. Lalu ride kalau tak naik kereta. Okey. So perjalanan jauh lagi. Nanti dah nak sampai, kita tunjukkan kita pergi ke mana. Korang mesti tahu punya berada ni memang top. So nanti dah nak sampai, nanti kita tunjukkan kita pergi mana. Oh ni goyang-goyang lah. Tengok Amy steady je. Pantang over, on terus. Pantang aja, pantang dia free. Oh memang. Okay on. Kita takut kita susahkan dia kan. Dia cakap aku pergi pun tak ada apa. Dah nak jumpa orang. Tapi dia nak ikut, dia nak pulas. Ya pulas je. Lagi 40 km nak sampai. Sekarang berada di Eva Bosa. Lama lagi sampai Negeri Sembilan PD. Let's go. Okay, kita dah sampai di Port Dickson. Sekejap, nak tengok kat mana. Ha? Oh, lagi 7 minit. Dekat. Betul, 10 lebih, bukan 10 ni. Okay, jom. Ni kan belok kanan kan? Traffic light kanan.
Aku ni, dia ke bawah. Dia silau kan. Boleh ni. Sekarang ni kita nak tengok location. Sebab location dia pergi ke sana ni, ke kanan. Kalau ikutkan lagi tak jauh ni, lagi 3 minit je. Minit je, tak jauh. Amy kalau pergi mana-mana mesti dia guide dia. Bagus. Saya senang letak handphone. Dari satu dia selalu berjalan Amy ni. Jadi tempat-tempat yang mana dia dah pergi tu dia tahu lah. Oh, belok ni. Ni area mana Memang tak tahu. Kita follow ways je, senang. So kalau PD ni, biasalah aku kalau pergi PD ni pun, pergi Negeri Sembilan ni pun pergi Porison je. Lepas tu area Porison lah. Sini ada dulu rumah nenek. Sampai sekarang pun ada lagi. Tapi disebabkan nenek aku dah meninggal, so salah salah jalan dah. Sebab dia macam roundabout. Jadi aku ingatkan roundabout, rupanya dah seleko. Menjerit dia. Oi. Kita kira minit. Dah nak sampai lah. Balai Polis Mambau. Area Mambau. Depan tu sikit ni. Ngam-ngam sampai tengah hari tu. Perut pedih. Oh.
Ni kita record sampai nak masuk ke pintu rumah dia. So nanti kawan-kawan boleh lah, kalau nak datang boleh rujuk video ni menuju ke tempat yang nak dituju ni. Nanti dah sampai, nanti aku akan bagi tahu apa yang aku buat kat sini. Kampung Mambau. Alhamdulillah dah sampai. Kevin, betul tu? Sana. Alhamdulillah sampai di tempat yang nak tuju. Inilah dia, Eddie Garage. Alhamdulillah sampai. Inilah dia, Eddie Garage yang kita nak sampai. Akhirnya kita sampai juga. Dah lopong dah. Dah macam bazooka dah. Ada 2 biji member daripada Pahang. Abot juga tu. Member. Ini dua-dua. Angin dia sampai sini tu. Baru padu kak. Lain kan? Bunyi gini Pak, apabila dah jalan semua biasa. Tak kau ni kita punya, kejap lagi siap. Kita punya hampir siap. Okey, berada daripada Rauk Pahang. Bini dia sporting ah. Horn pun dah tukar. Saya nak cakap dia, nanti bini saya marah, kasih slow sikit. Okey, sekian saja perjalanan kita pada hari ini. So tadi aku dah pergi operate exhaust
dekat Edi Garage, Kampung Mambau, Negeri Sembilan. So bunyi dia not bad lah kalau korang boleh dengar lah kan. Nanti aku akan buat short video untuk payung bunyi apa yang Edi buat, straight flow. Jadi daripada JB, ramai aku jumpa kenalan baru, brother-brother baru. Ada yang seorang tu daripada JB, satu tempat aku juga. Mungkin lepas ni dia akan Sam nama dia. Mungkin lepas ni dia akan tengok video ni, aku akan tag dia. Lagi satu tu brother dengan akak tu daripada Raub Pahang. So kita pun dah bertukar nombor, insya-Allah. Mana lah tahu kan, dia datang JB, aku datang Raub. Macam itulah kita bersahabat. InsyaAllah kita akan berkawan selagi boleh berkawan. So ni sahabat aku pun dekat depan ni, kita orang daripada pagi tak makan. Kita orang nak makan tapi takut nanti lepas makan ngantuk pula kan. Jadi kita decide untuk makan dekat JB je nanti. Apa-apa pun yang tengok video ni, terima kasih banyak-banyak. Yang mana selama ni menonton video aku, short video aku, menaikkan lagi subscribe aku tak banyak pun, tahu berapa. Jadi yang mana belum follow, kita rapatkan hubungan kita, berkawan antara satu sama lain. Dunia permotoran ni luas, tak kira kau pakai motor apa. Okay. Jadi apa-apa pun, aku ucapkan selamat berbahagia. Semoga semoga berbahagia dan dipermudahkan urusan korang kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.